Kena kan? Kena. Pari. Memang idaman target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di Anak Hussein Channel. So dalam kesempatan ni aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam. So hari ni aku family trip geng. Aku menginap di salah satu resort kat sini. Area Sederli kecil. So aku pun dah lepas solat, dah makan. Sekarang dalam pukul 4.30 lah rasanya. Kita buat aktiviti pantai lah. So aku nak set up jorang galah dulu. Kita try baling. Lepas tu dalam plannya kita nak tarik pukat petang ni. Sementara tunggu air pasang ni. Aku nak minta maaf sangat. Aku dah lama tak upload video disebabkan kekangan masa dan masalah-masalah yang tak dapat dielakkan lah geng. So hari ni baru aku mula balik lah vlog-vlog aku selama ni. So jom aku nak set up diorang galah dulu. Lepas tu kita try baling lah. Lepas tu baru tarik pukat. Jom kita set up dulu. So ni geng, boleh lah. Dia punya kawasan ada pelbagai aktiviti jugalah. Bilik pun agak selesa. Tu abang aku dah set up joran galah dah tu. Kita tengah set up joran-joran. Lepas ni kita try libas joran. Ada 2 batang, 3 batang. Kita try baling 3 batang dulu petang ni. So ini aktiviti makan-makan sebelum ke pantai. Ke pantai dulu. Ni geng, ni dia punya homestay lah. Ni kawasan dia. Sampai depan sana ada homestay tu. Aku nak set up joran galah dulu. Apa-apa, stay tune. Okay, kita menuju ke pantai. Kita nak try baling. Minta-minta ada rezeki boleh buat lauk malam ni. Kita mencuba nasib. Cakap tengok spot macam memberangsangkan. Apa-apa pun kita cuba lah dulu, InsyaAllah. Video. Video. Berenang. Ada ikan tak? Ini anak-anak aku. Ni semua anak-anak aku ni. Anak aku dan anak saudara aku. Kak Aras. Yash. Main apa? Oh ni. Ni aktiviti lah geng. Sana pun ada tu joran kita. Kita pasang 3 je dulu. Kita tengok dulu lah kalau ada rezeki. Nak pasang lebih-lebih, tengok nanti malam insyaAllah. Ni kita nak aktiviti pukat je. Kita dah set up pukat kita. Panjang sampai sana tu. Ni kita tengah set up dulu. Gini Mi. Condong. Condong gini. Ni atas. Ni gini. Tarik. Kita tarik gini kan. Oh. Ni sekarang kita gini. Masukkan ke dalam. Biar ke dalam. Biar kalau dia lompat pun langkau sini. Ni jangan. Dia tak, kalau gini dia lompat pun dah gulung. Atas kita kepung. Dah sini.
Bawa sini, yang nak bawa tu ada, bawa sini. Kena tarik sini ke sana lah. Kita dah mula masuk. Aktiviti apa kita hari ni? Bukat. Okey, kita dah mula masuk. Kita dah mula masuk. Masuk sana dulu baru masuk. Okey, dah. Pergi ke darat. Tegak je ke darat. Tarik lagi. Jangan angkat, tarik terus. Ikan kapak. Tarik. Kekek. Oi, tamban baik. Tamban. Weh, jaga belakang tu. Lagi. Sikit lagi. Bawah jaga. Banyak tinggal. Wah, banyak di sini bapak ah. Alhamdulillah. Datang ke belakang. Buka gini. Orang tarik. Mana belanak? Ayah, pensan tarik oh. Ni. Hasil kita. Mana belanak? Kamu, ni. Apa? Telur. Tamban. Telur tamban. Talang tak payah, talang tinggal lah. Talang boleh. Talang ada duri atas tau. Talang. Tak. Talang duri atas baik. Selah banyak gila. Relax. Ya. Oi, ni buat umpan ni bang. Baik tau. Pari. Duri talang ni bahaya tau. Mana ni? Todak. Ha. Oi, ada bawal duk. Daun basuh. Mana? Ni. Talang buang lah. Kapas. Oi, ni umpan juga ni bang. Puput. Macam tu. Puas hati. Sekali tarik. Ini sekali tarik, geng. Okey, kita sekarang menuju ke darat. Tu bau gorgon. Kita dah menuju ke darat. Padi daun. Kita nak jauh sikit. Sana orang dah tarik. Tu, ni hasil tarikan kedua. Kurang sikit lah, tapi alhamdulillah ada. Kena pergi hujung sana. Sana orang dah sana. Sana dah tarik. Ni lah. Pari ni. Pari tah. Sini dah banyak berkocak-kocak tu. Bawah jejak. Dia akan keluar ke bawah ni kalau dia ni. Oh, ada ikan yang besar. Ha? Bari. Jangan Oi, pari baik tu, pari. Jangan kat bawah. Oh, kali ni ada barang. Baik. Ni pun ada pari tadi ni. Mana? Ha, dah. Tukar 3 je. Anak ni banyak. Ni hasil kita. Lagi. Ada tuka, geng. Tuka. Lepas tu ada pari. Ni pari apa ni, geng? Sila komen sikit, geng. Pari. Sedap ni. Ada bulus. Mana bulus tu? Oi. Bulus besar. Mana ikan lidah? Ada kan kat sebelah? Kita nak Ni tarik, hasil kita nak kita. tarik sana. Mana kita nak pergi? Kan? Sana. Oi, dapat ya. Ya dapat paling keren. Obor. Mana tu? Itu tu ada pari. Obor tu kat atas. Alhamdulillah. Ni hasil pukat kita, geng. Ha. Ada pari, ada caru, ada selah, ada bulus, ada bawal, ada tuka, ada lidah pasir, ada ni lah. Alhamdulillah.
Mantap. Penuh tutung juga ni kan. Esok ada lagi rezeki, kita tarik lagi ni bulus. Aktiviti kita kan, kita makan-makan. Ni ikan pukat dah ada. Goreng ikan pukat tadi kita makan. Lepas tu ada birthday. Ini Pukatnya banyak. tu mak cakap ikan pukatnya banyak. Setengah ton. Ni ikan pukat dia tadi. InsyaAllah. InsyaAllah geng. Malam ni kita berai lagi. Jorang Gala ni. Jorang Gala ni belum lentur lagi. Tadi je seko Haziq naikkan bulus. Malam ni minta dia melengkung. Kita menginap di sini Azimat Inn and Homestay. Apa-apa projek nombor ni. Malam kita try terjah lagi kat sana. Minta-minta ada rezeki malam ni geng. Doa banyak-banyak, minta-minta ada rezeki. Aku tak target besar, tak target banyak. Janji ada strike. Kena geng. Pari geng. Lestik. Bakal memang rasa bang. Layan ni. Jangan tu paksa sangat. Dah depan ni je ke apa? Jauh lagi. Masuk sikit depan sikit. Masuk ke depan sikit, tarik sikit. Lestik bang, lestik. Lestik je. Naik. Naik. Kena geng, kena. Pari. Memang idaman target. Moga ada rezeki geng. Dia mendap ni. Okey, dia naik. Pelan, layan je. Tapi memang pasal ni bang. Orang kecil, pendek yang dia nak naik pun. Dia naik sikit. Naik. Ada. Dapat. Tegak bang Sengit ke apa? Okey geng, ada geng. Kalau ada rezeki ni, naik Kalau ada. InsyaAllah ada. Hook dekat atas pula tu. Sikit bang. Dah dekat kan? Depan sikit lagi kan. Jadi senang, aku nak bantu pun senang. Ada. Pari. Okey geng. Sebab dia mendap tadi. Ni geng, hasil geng. Pari bang kan? Pari harimau kan. Okey geng. Ni geng, rezeki kita malam ni. Tak sia-sia geng. Alhamdulillah. Tak sia-sia. Pari. Ada rezeki. Jorang dia kecil 9 kaki je. Kasih 14 Yang kaki tak 14 naik. belum kasih rezeki. Mungkin lagi besar nanti dia kasih geng. Okay, Alhamdulillah. Okay geng. Inilah pari dia. Ni pari biasa bang, bukan harimau. Bintik je. Ini geng. Alhamdulillah. Sekilo lebih ada ni bang Sekilo lebih lah, lebih kurang dekat 2 kilo rasanya dah. Gambar kan. Lepas balikkan ambil gambar. Ambil beberapa hari. Kan trademark kalau pari kan macam tu. Ni geng. Raya pertama Aidiladha 7 hari bulan 6 25. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Berjumpa lagi kita di pagi ni. Alhamdulillah. Kita try lagi melontarkan Jorang Galah ni. Dah sarapan semua, kita try lagi lah.
Malam tadi dapat seekor je geng. Tak besar lah, lebih kurang 2 kilo. Lepas tu aku pun mancing kejap je malam tadi. Banyak gila apa, nyamuk tak tahan, merenyam badan. So pagi ni lebih kurang pukul 7 lebih. Kita pun dah try tarik pukat tu. Pukat pun kita dah try tarik sekali. So kita try lontar satu ni. Minta-minta pagi ni ada rezeki lagi. Doakan geng. Jom kawan kasih hantar dulu umpan ke tengah. Lepas tu kita tengok pukat lah. Kita try tarik pukat. Stay tune geng. Kita try lontarkan. Aku guna bulus geng. Minta ada dulu. Ini. Rupanya macam ni ada ikan yang semua buat. Di depan tu je. Dah buat penyesawan. Ikan sembilang. Oh, 2 ekor. 2 ekor katanya. Dia bawa tarik pukat yang kali pertama untuk pagi ni. Kita tengok hasilnya pagi ni. Tak boleh nak tarik ni. Hasil air macam ada sejuk sikit ni. Tengok air. Memang air sejuk. Ui, sekali tarik je Oh, ikan lidah banyak. 2 ekor. 2 ekor. Kau tam satu. Tengok mana sembilang. Ada ikan 9. Besar juga tu. Oh, guna bawa aku. Mana sembilang? Sembilang ikan lidah. Ikan lidah ada. Banyak ikan kapak pula ni, kenapa ni? Oh, ni ikan kapak Oh. Ikan kapak, ikan Selangin. ikan lidah, Selangin, tu selangin. caru. Itu ke lidah tu lagi, ke lidah tu. Woi, ada bulus baik ah. Ada belanak tu, Dik. Ha? Ada belanak tikul. Kau cari. Ui, ada belanak pula tu. Dik, jalan. Ni. Okey. Tarikan kedua. Tarikan kedua. Minta ada lagi. Oh, kurang. Mana apa-apa? Oh, ada bawal. Bawal ke apa ni? Oh, bukan. Tahun baru Ni. Sembilang ah. Tapi tahun baru. Alu-alu. Alu-alu juga. Okay geng. Kita try cangkuk umpan belanak geng. Hidup lagi nampak. Tapi dah tak boleh guna udang untuk umpan hidup lah. Kita try ikat je. Cara ni geng, kalau nak pakai umpan mati ni, ini dah kira mati je lah Kita masukkan dalam mulut dia ni. Masuk dalam mulut. Kita keluarkan dekat insang. Tepukan gini. Dah keluar kat insang ni. Lepas tu kita cangkuk kat badan dia geng. Alright. Lepas tu kita ikat. Mata kail ni sebenarnya kecil geng. Tapi tak apalah, kita cuba. Kita ikat kat sini. Kita buat mati je lah geng. Sebab udang ikannya pun dah tak berapa nak hidup. So kita buat mati je. Okay, hasilnya
Macam ni. Jom kita try hantar. Kita masuk air sikit lah geng. Nak masuk dalam para-para peha ke, para pinggang ke. Okay, ni dah air panas ni. Dah boleh lah. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana fima razaqtana wa qina azabannar. Tali nak habis. Penuh garam geng. Aduh. Rosak spool. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis. Semoga strike besar-besar bas. Lanak geng. Woi, sakit tu ya Allah. Belanak geng. Saiz. Cuka, ada cuka tak? Siapa kena? Kat cuka tak ada cuka, belukang sakit tu. Terpacak ke apa? Oi, bisa. Pakai kasut ya. Aku pakai kasut ya. Caca. Tak ada cuka, letak cuka terus. Ha ni belukang ni. Kita tarik lagi, geng. Hari ni tarik air pasang dalam tu. Aku jaga belah sini je. Dah macam dah tak boleh je tu sana. Boleh. Kau yang tak boleh, takut kamera tak. Sembang ni. Dah bang, jangan duduk tengah tengah biar kosong Ha, tengok. Dah melompat tadi. Dah ada. Melompat atas tu belanak. Seko. Belanak dia memang melompat lah. Belanak dia memang tu sikit lah Dia lompat. Dia memang dia lepas dia melompat. Okey. Kelecup. Ini kali lah. Aduh, alamak. Banyak lah kelecup-kelecup. Dia dah berjam. Aduh, alamak. Udang. Oi. Udang banyak. Dia masuk balik. Udang. Udang je. Udang ke tu? Tak banyak udang tadi. Apa tu? Belanak tu. Tadi udang. Kalau udah Besok malam tadi aku menyuluh dah udang besar sejengkal Tapi tak pernah nangkut. Udang tak pernah lekat ni masalah hari ni. Dia boleh tarik berapa kali? Lepas tu kita kena jaga. Dia lompat tu. Nanti ikan tendang. Malam tadi memang menyuluh. Sejengkal. Depan ni. Ni macam banyak ni. Melompat-lompat. Tadi tak ada langsung. Slow je, tak apa. Relax. Layan je. Dia kalau dah masuk dalam tu, dia duduk dalam tu. Masuk balik. Dia memanglah iman. Wah, oi, jaga tu keluar. Ui, belanak. Oh, dia lah macam ni. Dia masuk karung tak apa. Kalau terus masuk karung kan, kita tak tu sangat. Oh, cantik. Sut. Boleh lah kalau tarik-tarik dari sini je. Kalau dia ikan tu kan, dia lepas nanti dia lalu lagi. Banyak sikit je lah. Dia akan kemai. Dekat sana lumpur banyak sangat. Sana memang spot pari lah. Pari belum apa?
Pari belukang. Pari ni nak masak tu ni. Sini. Sini, campur siapa campur. Oh, depan mata je. Oi, Wafi tangkap lah. Oi. Masak je. Campur sembilan, buat asam pedas. Depan mata. Ikan kecil-kecil ni goreng. Buat lauk. Boleh. Jaga tali. Ni takut layan dulu. Ikan aku tu dah.